Hadis kedua, Islam, Iman dan Ihsan. Daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, pada suatu hari ketika kami sedang bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang lelaki yang berpakaian sangat putih, rambutnya sangat hitam serta tidak kelihatan padanya kesan perjalanan jauh, dan tiada seorang pun dalam kalangan kami yang mengenalinya. Lalu dia duduk begitu hampir dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia merapatkan kedua-dua lututnya dengan lutut baginda sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan kedua-dua tapak tangannya di atas paha baginda Nabi. Lalu berkata, "Wahai Muhammad, khabarkan kepadaku tentang Islam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Islam itu ialah kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahawa Muhammad itu ialah utusan Allah. Kamu mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji di Baitullah sekiranya mampu sampai ke sana." Dia berkata, "Kamu benar." Maka kami berasa hairan kerana dia yang bertanya, kemudian dia pula yang membenarkan jawapan itu. Dia bertanya lagi, "Kabarkan kepadaku tentang iman." Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iman itu ialah kamu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhirat, dan beriman dengan takdir, sama ada yang baik ataupun yang buruk." Dia berkata, "Kamu benar." Dia berkata lagi, "Khabarkan kepadaku tentang ihsan." Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihsan ialah kamu beribadah kepada Allah dengan penuh tumpuan seolah-olah kamu melihatnya. Sekiranya kamu tidak dapat merasakan seperti melihatnya, maka sesungguhnya dia sentiasa melihat kamu." Dia berkata, "Khabarkan kepadaku tentang hari kiamat." Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiadalah orang yang ditanya lebih mengetahui berbanding yang bertanya." Dia berkata, "Kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya." Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antara tandanya ialah seorang hamba perempuan melahirkan tuannya sendiri, dan kamu akan melihat orang yang berkaki ayam, tidak berpakaian sempurna, berasal daripada golongan miskin serta bekerja sebagai pengembala kambing. Mereka berlumba-lumba mendirikan bangunan yang tinggi lagi megah." Kemudian laki itu beredar. Selang beberapa ketika baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, "Wahai Umar, adakah kamu tahu siapa yang bertanya tempoh hari?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya dia ialah malaikat Jibril. Dia datang dan untuk mengajar kepadamu mengenai urusan agamamu." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pengajaran hadis. 1. Para sahabat sentiasa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan tumpuan terhadap pengajaran baginda. 2. Pertanyaan tidak hanya diajukan untuk memperoleh jawapan, tetapi juga bertujuan memberikan manfaat kepada mereka yang hadir. 3. Penghayatan kepada Islam, iman dan ihsan ialah kesempurnaan bagi seseorang Muslim. 4. Setiap Muslim hendaklah mengambil iktibar pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan tanda-tanda kiamat.